Hello, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam kembara kita di New Zealand. So, sambungan daripada sebelum ni. Sekarang kita nak ke White Horse Hill. Masa perjalanan mengambil masa dalam 1 jam lebih. Tapi kita sampai malam lah. Time kita gerak pun sebenarnya dah petang. Dalam pukul 4 jam cukup. Alright, so mari kita teruskan. Tadi kita lalu ke? Ini dia dah teruskan. Jadi ni kita dah kita berhenti dekat Alters Point, tempat lookout. Kat sini yang tempat video Khairul Aming tu ambil, ada satu video tu kat sini lah dia. Tapi aku pergi waktu dia pergi waktu summer, tak silap aku pergi waktu winter, dah nak masuk winter. So kat sini tak ada apa pun, view je. Kebanyakan New Zealand ni memang view lah, memang untuk layan nature memang cun lah, memang best lah. Okay. So sambil layan tengok video pemandangan dalam perjalanan ni, aku ceritalah sikit pasal tips-tips camper van ni. So antara persoalan yang aku dapat daripada kawan-kawan dan family, macam mana aku tahu kat mana boleh parking camper van untuk camping kan. Camping kita tak boleh main bedal je parking, dia kena pergi tempat dia. So jawapan dia, kita tengok daripada apps Rankers Camping NZ. So kat situ kita boleh buka, lepas tu tengok dia akan ada banyak list. Ada camping site yang free, ada yang kena bayar, ada yang bayar yang mahal, ada bayar yang murah. So macam ke White Horse Hill ni, bayaran dia bayaran murah lah. So bila murah ni, dia facilities dia tak ada lah, tak complete sangat lah. Macam nak charge camper van tu tak boleh, just boleh isi air je kot macam gitu. Tak, nak buang tempat, nak buang najis pun tak ada dekat situ. Yang ada cuma tandas dekat luar. So nanti lepas White Horse Hill tu ada, nanti aku ceritalah sikit pasal yang lepasnya. Alright, kita sambung perjalanan. Nanti kita stop sebab diorang nak terkejut. Penat. So
So ni dalam pukul 7 lebih, tak silap aku lah. Sebab time tu aku ingat dah isyak lah. Memang matahari dah tak ada langsung. Kenapa dia tak charge? Gelap gila masa ni, curak betul, kereta pun tak ada. Tapi perjalanan mesti diteruskan. So hati-hati je lah. So tips memandu sebenarnya orang kata jangan bawa malam-malam lah. Tapi ni kita terkejar-kejar sekali, banyak sangat berhenti. Malam juga kita sampai. So alhamdulillah selamat je. Kita dah sampai lah, dah dekat dah. Dekat White Horse Hill. Tengok kiri kanan pun dah ada salji dah. Aduh. Inilah dia malam tadi rupanya kita orang tidur kat dalam tempat bersalji. Tapi miraculously dia punya sejuk tu tak macam masa awal-awal dulu naik yang dekat Kawarawau Gorge tu. Itulah tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawal kesejukan, bukan salji. Alright, so inilah dia White Horse Hill. Pagi tu kita orang bangun macam biasalah, kita bangun nak pergi tandas semua. So yang ni subuh terlajak lah, cerita kebesaran Allah. Tapi subuh terlajak apalah, tak nak buat macam mana, kita manusia lemah. Tapi yang penting kita gantilah lepas tu. Alright, so daripada pergi tandas semua, ni time aku tunggu bini aku siap buat scramble egg untuk sarapan. So jalan-jalan lah, ambil gambar sikit. Tu je lah kerja dia, main ambil gambar je dekat New Zealand ni, syok. Alright. Jadi lepas dah sarapan apa benda semua, kita pun kononnya nak pergi hiking lah. Tapi tengok Huka Valley Trail tu 3 jam baru selesai untuk sampai hujung. So kita cuma hiking sampai checkpoint pertama je lah. Lagipun yang seorang tu, anak aku tu, dia tak nak join. So kita orang risau lah. Sebab sebenarnya orang putih ni kalau nampak kita biar je anak tinggal seorang-seorang dalam kereta, dia terus cakap kita child abuse. So tu yang kita macam itulah, negara orang kan, kita hormatlah perantaraan dan adat dekat sana. Alright. Sambil jalan lah. Mana snow tu tak jatuh pun.
abaikan suara gedik takut tu sebab aku gayat. So ni kita dah sampai checkpoint pertama. Sampai sini je lah sebenarnya. Kita akan berjalan hiking. Itulah sekejap je, tak adalah jauh sangat. Ni macam 2 km tak silap aku. Tapi 2 km tu pun memang banyak view yang cantik-cantik lah. So bagi aku worth it lah. Tapi kalau nak make it betul-betul worth it, bagi dia berbaloi, teruskan je lah. So ambil masa sikit lah. Jangan macam kita orang duk rushing, nak terkejar-kejar. Tu semua akibat daripada bangun lepas subuh baru bangun. Punca. Okey, jom teruskan perjalanan. Lepas checkpoint pertama tu kita teruskan perjalanan sikit, macam 1 kilometer gitu kot. Lepas tu ada tengok nampaklah pond ni kan, apa pond kolam dia lah. So kita santai sekejap, ambil nafas, lepas tu kita pun balik. Jangan masak dalam kamera Lila. Barang tu je. Nampak pisaunya membunuh Night King dalam Game of Thrones. Yang Okay. nampak tau. Okay. No, my stuff. Jadi White Horse Hill ni dia camping site yang tak ada elektrik lah. Jadi kita tak boleh nak charge kita punya camper van kita. Tapi sebenarnya elektrik tak pakai banyak pun. Kalau ikutkan dia kata 2 hari, 3 hari ketiga tu kena charge lah. So kalau kita tengok kat indikator memang baterinya dah rendah sikit. Jadi sebab itulah next stop kita ialah camping site yang ada elektrik. So kita bolehlah camping, charge apa benda. Lepas tu nak buang tai dalam tai buang najis lah. Buang najis yang dalam van tu kita boleh buang. Dekat White Horse Hill ni tak boleh. Dia cuma campsite yang natural je. So nak membuang boleh, ada tandas dekat luar. Cara kita berjimat jamban kita supaya tak penuh, kita buang dekat tandas luar lah, tak buang dalam tandas van tu. Tandas van kita pakai bila betul-betul perlu je, macam tengah malam takut nak keluar. So kita guna van, tandas dalam van. Okey, ini dia campsite kita. Sorry lah, bosan sikit tengok video ni sebab aku memang tak reti apa buat vlogging ni. Alright, tapi terima kasih lah kepada siapa yang menyokong aku tengok. Alright, Saya nak ada kat luar jalan, kat tengah jalan. Faham? Ada faham? Angkat tangan. Dia angkat tangan lah. ya ke? Perangan betul.
mula dia sebenarnya masa yang aku drive gelap-gelap tu, sebelah kanan dia ni blackpool kaki sangatlah besar macam laut dah. Ingatkan ada sungai, ternyata itu sebenarnya adalah tasik. Jadi macam biasalah dalam perjalanan ni mesti ada lookout point punya, so kita akan berhenti. Lepas Twizzle. Lepas Twizzle. So ni kita pergi singgah Mongkok Salmon Shop. Kalau nak beli salmon tak? Kali tengok bapak mahal. Berapa lah? Macam RM50 gitu untuk macam onigiri punya potongan salmon tu. So dah jelas kita ambil gambar je lah. Jadi ni kita on the way ke Lake Tekapuk. Kita akan bermalam di situ. Kat situ ada holiday park, nama dia Lake Aegis Holiday Park. Kat sinilah camping site yang full facilities, tandas, tempat basuh baju, masak, nak charging camper van pun ada. So sebelum kita sampai tu, kita singgah dulu The Church of the Good Shepherd kat situ untuk ambil gambar. Stesen DCI. Terus Sekarang ni kita nak buat apa? tidur. Bulan solat maghrib ke Zoom. Itulah. Sekarang pukul berapa? Nak dekat pukul 5. Dah sampai Lake Aegis Holiday Park ni. First thing first, kita buat apa? Kita clearkan tong najis dalam van tu. Senang je, kaset tu je, kecil je, tak susah. So semua orang boleh buat, tapi biasalah kita lelaki kenalah buat kerja kotor macam gitu kan. Jadi dia benda tu tak adalah bau sebab dia ada chemical warna biru tu, so tak adalah geli rasa nak muntah. Kita tak. Oh, dah on gas.
daripada parking tu, aku sebab nak transfer video-video aku dah ambil semua dalam laptop, jadi aku terlupalah nak buat video macam tunjuk facilities dekat campsite tu lah. Jadi alih-alih dah hari esoknya. So hari esoknya pun aku cuma main drone ni je, adalah ambil video sikit-sikit. So tapi memang kat sini lah paling cukup lah facilities. Malam kita tidur pun rasa selesa sebab boleh pakai heater yang elektrik tu, sebab kita charging guna cocok direct plug. So malam tidur dengan selesa. Alright. Jadi lepas dah basuh baju apa benda bagai semua selesai dekat Lake Edges tu, kita teruskan perjalanan kita ke Christchurch, destinasi terakhir kita. Tapi dalam perjalanan tu macam biasalah, bila kita terjumpa sesuatu yang menarik, kita stop sekejap tengok. So kita jumpa macam cowboy town ni lah kat sini. Macam ada kenderaan lama, banyak barang-barang dululah yang kita biasa tengok dalam movie-movie cowboy tu. Macam tu lah kita jumpa. So kita berhenti jap tengok. Dia adalah souvenir boleh kita beli kat situ, tapi macam tak apalah. Last benda paling interesting kita jumpa dekat cowboy town ni, kucing ni lah. Kat saya ni video ada Sibulus. So on the way ke Christchurch tu, kita singgahlah Geraldine. Geraldine ni satu town yang famous jugalah dekat New Zealand tu. Tapi aku tengok town dia macam kecil je. Lepas tu dia macam tak nampak orang muda pun kat sana, semua orang-orang tua je. So mungkin dia satu perkampungan ke. Tapi kat situ ada cheese factory lah. Kita adalah masuk tapi tak ada beli apa-apa pun. Jelas kita beli ais krim je kat luar sana, makan ais krim. So kita pun teruskan perjalanan kita ke Christchurch, isi minyak dulu. Jadi masa September tahun 2024 tahun lepas, lebih kurang petrol 1 liter sama dengan RM2.20. So aku tak ingat lah berapa banyak keluar masa ni, tapi aku ingat dulu
Masa isi minyak ni, masa tu minyak van ni ada tinggal 3 bar je. So sebelum teruskan perjalanan aku kasih isi penuh lah. Macam itulah. So semua sekali perjalanan kita sebenarnya lebih kurang 20,000 lebih lah. So siapa yang nak buat bajet, bolehlah tengok save ni, screenshot video ni, lepas tu buatlah research sendiri. Alright, itu je lah untuk kali ni. Jom kita skip terus, tak payah tengok aku drive lama-lama. Jadi sampai je Christchurch, kita terus ke Masjid An-Nur untuk solat asar dan zuhur jamak takdim, jamak takhir. Masjid ni lah yang dulu ada kes tembak menembak tu masa orang tengah solat Jumaat. Dulu masjid ni open, tapi semenjak kejadian tu, tragedi tu, masjid ni telah dikunci. Tapi boleh masuk lagi, cuma kena ada kad akses. Nak dapatkan kad akses, kena tunggulah orang tempatan tu ada kat situ. So sampai lepas solat je, kita pergi ke bandar Christchurch untuk mencari souvenir buah tangan untuk orang-orang di Malaysia. Jadi kat sini kita jalan lah, banyak jalan kat city dia. Cantik lah city dia, memang teratur, tak adalah bersepah sangat kan. Lepas tu kita pergi makan dekat kedai India yang halal. Dia ada tulis halal lah biasanya, tapi ada jual arak juga. Lepas tu dah selesai semua, sampai malam kita terus pergi ke tempat camping kita. So campground ni dia dekat sebelah laut lah sebenarnya, tapi itulah aku bayangkan memang kita betul-betul parking depan laut, macam dekat air papan Mersing tu kan. Rupanya tak, kita parking depan rumah orang je. Lepas tu kat belah kiri video ni ada bukit, belakang bukit tu baru laut. Tapi esoknya kita bolehlah pagi-pagi tu bolehlah pergi tengok laut kat situ. So malam tu kita memang dah penat sangat, kita rehat je lah, tidur. So ni lah dia pantainya. Aku memang ingatkan kita park depan pantai sambil camping, sambil tengok pantai. Rupanya tak, kita tengok rumah orang. Pantainya di sebalik bukit yang kecil tu je. So lepas tu kita terus ke arah bandar balik Christchurch untuk sambung cari souvenir lah. Lepas tu kita jalan-jalan, makan. Lepas tu dah puas beli barang semua, kita pun pulangkanlah van kita ni. Jadi tamatlah sudah kembara kita di New Zealand. Ni semua sisa-sisa je lah, video-video sisa-sisa je sebelum kita naik flight untuk balik ke Malaysia. Jadi itulah, New Zealand is a beautiful country. Aku pun tak pernah pergi country lain pun sebenarnya.
So bagi aku country New Zealand ni lah memang cantik lah, lagi-lagi belah South Island. So siapa yang nak pergi New Zealand, memang aku cadangkan pergi ke South Island, sebab South Island memang cantik gila. Anyway, terima kasih lah kerana enjoy the video. Walaupun video ni hamba, ini first time aku buat vlogging. Doakanlah supaya mana tahu ada lagi trip-trip next, aku boleh perbaiki lagi vlogging aku. Alright, terima kasih semua kerana menonton.